akidah Imam Asy'ari, akidah Nabi ataupun bukan akidah Nabi. Sebab dalam video tu Ustaz cakap bukan akidah Nabi tanpa penghuraian. Jadi orang dengar, oh, ia bukan akidah Nabi. Setuju ataupun, okey, Ustaz, akidah Imam Asy'ari akidah Nabi ataupun bukan? Tu je saya nak tahu. Berkenaan dengan dakwaan Ustaz juga, berkenaan dengan first kali dalam video Ustaz mengatakan ada orang tanya kepada Ustaz, ada satu video Ustaz Azli, ada satu video orang kata akidah Asy'ari akidah Nabi. Maka Ustaz kata salah, tak betul. Lepas tu dia terbalikkan, dia kata akidah Asy'ari adalah akidah Nabi. Mula tadi akidah Nabi adalah akidah Asy'ari. Ustaz kata gila orang faham macam tu. Terus kemudian dia kata terbalik. Terus iaitu akidah Asy'ari adalah akidah Nabi. Ustaz kata salah juga. Terus jadi apakah akidah Nabi? Adakah akidah itu berbeza? Jadi kalau tak ikut akidah Nabi, adakah dia akidah Yahudi, Kristian? Adakah bukan, maksudnya baru sampai Kristian. Tak. Maksud saya macam ni. Terus kalau dia bukan akidah Nabi, adakah dia akidah Aristotle? Hanya kerana dia menggunakan metod manhaj sahaja, adakah dia menjadi Aristotle? Bila Allah Ta'ala firman dalam Quran, Allah Ta'ala nyatakan fa in amanu bi ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman macam mana kamu beriman, maka dapat hidayah. Lepas tu Ustaz lari ke mana? Kalau tak beriman macam para sahabat, macam mana Ustaz boleh kata dapat hidayah? Allah Ta'ala tunjukkan ayat tersebut bila orang Nasrani dan Yahudi kata, dia kata wa qalu kunu dan au nasara tahtadu. Jadi kaum Yahudi atau Nasrani kamu akan dapat hidayah. Qul bal millat Ibrahim hanifa, katakan Muhammad agama Ibrahim yang lebih tulus. Wa ma kanu musyrikin. Atau Allah kata apa? Surah kita kata qulu amanna billah. Hujung ayat tersebut Allah kata apa? Fa in amanu bimithli ma amantum bihi. Mana sekarang ni ukur balik apa Asy'ari faham atau apa ulama Asy'ariyah faham dengan apa yang para sahabat faham, tu je. Okay. Tak susah. Jadi akidah Imam Asy'ari bukan akidah Nabi. Kalau bukan dengan sahabat tak adalah. Macam mana kata serupa? Tak, soalan saya ya ataupun tidak. Ya, soalan dia. Serupa tak dengan sahabat? Soalan. Tak, serupa dengan sahabat saya tak? Tanya, ini sesi saya. Okey, sila. Akidah Imam Asy'ari akidah Nabi ataupun bukan? Kalau tidak serupa dengan dua saja. Saya jawab je. Kalau ya, sekiranya kalau sekiranya tidak serupa dengan akidah para sahabat Nabi SAW, belajar dengan Nabi bukan akidah Nabi. Simple. Tak serupa. Apa masalah dia? Tapi kalau Imam Asy'ari serupa dengan akidah Aristotle, dia akidah Aristotle ke? Habis? Kalau dia kata dia ambil sebahagian. Bila bercampur Ustaz? Kalau anda kata air ni putih. Ini sesi saya. Ya, sila. Akidah Imam Asy'ari akidah Nabi ataupun bukan akidah Nabi. Sebab dalam video tu Ustaz cakap bukan akidah Nabi tanpa penghuraian. Jadi orang dengar, oh, ia bukan akidah Nabi. Setuju ataupun, okey, Ustaz, akidah Imam Asy'ari akidah Nabi ataupun bukan? Tu je saya nak tahu. Saya ulang balik. Kalau bercampur, tak, saya tak nak uraian. Tak boleh cakap mana boleh Ustaz cakap macam tu. Okay, Ustaz kata boleh atau tidak. Sekarang soalan saya bila saya tanya Ustaz, serupa tak dengan akidah sahabat? Okey, Ustaz tak jawab. Ustaz uraikan. Dekat mana akidah Asy'ari itu akidah Nabi, dekat mana akidah Nabi Asy'ari itu bukan akidah Nabi? Okey, cuba uraikan. Nabi SAW ajar kita dalam Quran Karim, Allah Ta'ala di atas. Dan Nabi ajar kepada kita Allah Ta'ala firman al-Arash. Allah Ta'ala berkata-kata, Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala sayang. Dan sedangkan bila dalam Asy'ariyah punya keakidah, datang masalah muharrik la yataharrak, penggerak yang tak bergerak, itu bukan ajaran Islam. Pegang itu masalah lah. Kalau tak pegang itu masalah dia. Tinggalkanlah. Itu je tajuk dia. Tinggalkan benda berkenaan dan kita tak ada masalah. Okey, jadi maksud Ustaz, Asy'ari sebahagiannya akidah Nabi, sebahagiannya bukan akidah Nabi. Macam tu? Benar. Okey. Kemudian, kalau Ustaz beranggapan begitu, bagaimana pula dengan saya katakan Ibnu Taimiyah dan juga sebahagian besar Hanabilah, sebahagiannya akidah Nabi, sebahagiannya akidah bukan akidah Nabi? Tak ada masalah. Setuju ataupun tidak? Setuju. Setuju. Baik, kemudian